Sambal nyet bilis. Jom kita nak rasa. Okey, dekat dalam dia macam ni. Okey, bersedah kalau ada minyak gini, jangan tohok deh. Kita gaul-gaul bagi dia sebati gitu. Sebab minyak dia ni lauk sedap ni. Kita letak atas kita punya telur. Ini tekstur dia awak. Nampak sedap, bau memang menyererakan lah. Telur aliu, duk makan lagi. Letak banyak lalu. Okey, jom kita makan. Bismillah. Ya, kena rasa lagi. Pedas. Dia kurang manis. Tapi dia ada rasa pedas masin. Bila makan nasi tu dia ngam tau. Sedap lah. Makan sambal bilis dengan nasi saja cukup dah awak. Sebab ikan bilis dia banyak. Setiap suapan tu memang ada ikan bilis. Lepas tu dia ada bawang. Lepas tu dia ada gap, daun ke apa dia? Dia ada daun 5 puruk. Nampak awak, ikan bilis saja. Dia setiap kali awak makan tu, memang rasa dia punya ikan bilis tu. Kita makan pula dengan telur mata. Masya Allah sedap. Jadi. Kalau almias, untuk lewat pedas tu, Almah bagi 6.5/10. Saya awak kena beli. Berbaloi weh. Siapa better, siapa beli tu berbaloi. Tambah pula. Hot ni, Almah bagi 9.9/10. 1% lagi. Sebab nak habis dah. Sekali makan je.